Okay, katakan you seorang leader. You member, maybe you buat network marketing, maybe you buat system agent, maybe you ada agency dan sebagainya, di mana you memimpin sekumpulan manusia untuk buat satu projek di bawah you. So leader you sebagai seorang leader, semua orang boleh jadi leader, tapi level leader yang you jadi tu tidak sama. Sebab ini bergantung pada influence ataupun pengaruh yang you boleh bawa kepada anak-anak buah you. Sebab hakikatnya, realitinya, bila kita buat satu projek, apa-apa projek pun, kan, yang pasti akan berjaya ialah 1% kecil sahaja. Malahan projek yang kita buat pun, walau macam mana pakar pun kita, kebanyakan projek kita akan tidak menjadi. Hanya 1% kecil saja yang menjadi, dan yang menjadi itu akan dapat memadam keseluruhan kegagalan yang berlaku. So ini hukum alam tau, hukum alam. Sama juga bila kita buat sistem ejen dan sebagainya, di mana seseorang ejen yang buat kerja dengan kita tu, dia tak akan sekali buat terus jadi. Mungkin dia buat kali ketiga atau kali kelima baru menjadi. Dan untuk dia terus kekal dengan kita 4, 5, 6, 7, 8 kali sehingga menjadi, dia perlu follow kita atas dasar pengaruh kita, atau dia perlu follow kita ada rasa kepercayaan pada kita. Sebab untuk membolehkan satu orang yang daripada zero sehingga boleh berjaya, ia memakan masa yang sangat lama dan memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Kita tengok diri kita sendiri kan, untuk macam Hotnik pun berjaya jadi sampai level ini pun, hakikatnya buat bisnes ni 10 tahun. Tapi sebelum 10 tahun tu macam-macam dah Hotnik buat, berbelah-belah tahun dah. So nak sampai ke level menjadi, so sudah tentulah bila satu orang yang baru buat sekejap, tak akan boleh terus jadi. Dia mungkin masa 5 tahun, mungkin masa 1 tahun, mungkin masa 10 tahun. Cuma sekarang ni zaman leverage, ada social media, ada ads, ada AI, macam-macam. Ia boleh cepat lah, boleh cepat setahun 2 dah boleh menjadi. So sekarang ni sebagai seorang leader, kalau you tidak ada branding you, maka you terpaksa memancing orang dengan cerita-cerita sensasi tau. Dan orang bila masuk dengan cerita sensasi, bila dia buat tu tak menjadi lagi, dia marah sebab dia kata kau cakap gini, tiba-tiba jadi macam ni. Tapi kalau dia masuk atas dasar influence you, atas dasar trust kepada you, maka barulah diorang tu sendiri ada tolak ansur dan ada kesabaran dalam buat kerja yang diperlukan. Sebab kalau tidak, akan jadi berantakan, akan jadi bergaduh. So as a leader, you kena define diri you, dan you kena pastikan semua orang tahu you ni leader yang jenis macam mana. Apakah identity you, personal branding you perlulah jelas, supaya orang, bukan you tak perlu nak pancing orang masuk projek you, bagi tiket free sehingga you letak yuran 200 pun orang join, letak yuran 400 pun orang join, letak yuran 5,000 pun orang join. Sebab apa? Influence, pengaruh, kepercayaan. Leaders especially, you kena ada personal branding. Okay?